Ramai orang kata Forex itu judi. Ada juga yang kata Forex itu scam. Padahal, market tak pernah menipu sesiapa. Yang selalu menipu adalah manusia dalam industrinya. Dalam video ini, aku bukan nak buat kau takut untuk trade. Bersama KD Flow, aku nak buat kau lebih sedar. Market itu neutral. Dia tak peduli siapa kau. Dia cuma bergerak cari liquidity. Masalahnya, ramai trader tak pernah diajar macam mana market bergerak. Mereka diajar untuk berharap. Kejahatan pertama dalam dunia forex ialah edukasi palsu. Bukan soal strategi salah, tapi mindset yang dah salah sejak awal. Market dijual seolah-olah boleh diteka. Seolah-olah mesti betul. Seolah-olah entry itu segalanya. Sedangkan trader profesional fokus pada risk, bukan semata-mata profit. Signal bukan solusi. Signal cuma alat. Tapi dalam industri ni, signal dijadikan bisnes utama. Trader jadi bergantung. Tak belajar baca market. Tak tahu kenapa mereka entry. Bila loss, yang hancur bukan setakat akaun, tapi mental. Market tak bagi peluang setiap hari. Tapi konten di luar sana paksa kau percaya sebaliknya. Setiap candle disuruh entry. Setiap retrace dianggap peluang. Padahal, trader yang bertahan bukan sebab kerap entry, tapi sebab mereka tahu bila tak perlu entry. Aku tak kata semua broker jahat, tapi trader wajib faham, broker bukan kawan. Spread, slippage, execution, semua tu sebahagian daripada game. Sebab tu, KD Flow sentiasa tekankan, risk management nombor 1. Di KD Flow, kita tak kejar entry laju. Kita baca struktur. Kita tunggu liquidity. Kita tunggu confirmation. Satu trade yang berkualiti lebih bernilai daripada 10 trade ikut emosi. Market sentiasa bagi peluang, tapi hanya kepada trader yang sabar. Kalau kau baru dalam forex, jangan tergesa-gesa nak cari profit. Cari pemahaman, cari konsistensi, cari kawalan diri. Forex bukan tentang siapa paling pandai, tapi tentang disiplin. Market tak pernah salah. Market cuma tunjuk siapa trader yang benar-benar bersedia. Kalau kau dah penat dibohongi industri ni, maknanya kau dah mula berada di jalan yang betul. KD Flow tak janji cepat kaya, tapi aku janji, kalau kau nak belajar baca market dengan cara yang betul, hasil akan datang sendiri. Trade safe, stay disiplin, jangan lupa all in.